Hello guys, hari ini aku akan unboxing Glokis Transformer ya. Dan ini adalah Glokis pertama kita akan unboxing. Kita lihat. Dia punya kotak dah tak perlu kan. Okay. Dia ada banyak jenis ya. Dah ada cara pasang dia. Instruction manual. Okay. Bye. Seterusnya dapat kad guys. Ada QR code. Mantap. Jadi inilah dia. Mari kita buka dan pasang. Okey. Banyak juga. Okey, jadi aku akan pasang guys. Tunggu jap. Okey, dah siap. Okey, jadi kalau korang boleh nampak kat sini, aku dapat bomba ya. Sebenarnya aku nak robot. Tapi tak apalah, bersyukurlah. Bomba ni ada tayar guys. Jadi, mungkin boleh gerak. Ya, betul, boleh gerak. Okey, lanjut. Box kedua. Ya. Mari kita buka. Nice. Okay, agak susah juga ya nak pasang sebab dia lebih besar. Okay lah, bye. Tu dia. Ada QR code. Okay guys, bagi aku masa untuk pasang. Saksikanlah. Tadadang. Dan bukan ni saja yang dia boleh buat. Jap. Dia boleh macam ni. Ataupun macam ni. Jadi itu sajalah ya untuk video unboxing hari ini. Okay. Bye. Aku Daniel kacak dan bergaya. Bad boy vibes tak karena tua gaya. Segak semua mata terbuka. Kejam di mata tapi hatiku sehala.